Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat datang lagi channel saya, John, channel kita. Okay, so korang tengok tadi video pendek. Okay, apabila ada seorang abang ni dikuatiri orang warga asing ni. Okay, bukan orang Malaysia ni. Okay, sikap sikap bertekad diri sendiri dan sikap ambil mudah. Okay, membuang sampah yang macam besar-besar lah. Okay, kita tengok tadi ada dibuang macam ke lebihan-lebihan rumah. Okay, seperti pintu. Okay, ada macam shilling-shilling ke dalam sungai yang dikuatiri berlaku di Selangor, Sungai Kelang, Balilan Sungai Kelang. So inilah salah satu sebab kenapa di Selangor sekarang ni kita tengok Sungai Kelang makin cetek dan kerap berlakunya penyebab kepada banjir besar yang berlaku di Shah Alam ataupun di Selangor. So jom tengok video penuh bersama saya. Let's go. Zas. Okay guys, so korang tengok video yang berdurasi dalam 2 ke 3 minit tu. Okay, apabila video ni dirakam oleh netizen dan diupload di media sosial lah. Okay, dan kita tengok ni sikap sikap segelintir bukan kita nak kata semua segelintir utamanya orang kita pun ada, tapi yang ni memang betul orang asing ni. Okay, mungkin orang Indonesia ke, orang Aceh ke, orang bukan macam Rohingya tapi orang warga asing yang dah lama letak kat sini, dan diorang ni memang dah sebati dengan sini dan diorang mengambil jalan mudah dengan membuang lebihan-lebihan sampah, lebihan-lebihan bahan-bahan pembinaan tu, contohnya pintu, barang-barang yang mesti siling ke dalam sungai. Satu benda yang mengejutkan
Dan mohon pihak berkuasa pihak Balis Pemandaran ke Majlis Pengadilan Dasar Selangor ke, benda ni di kuarti ni berlaku di Sungai Kelang. Okey, macam mana kita tengok Sungai Kelang tu kita dah bersih dah, tapi kita tengok sikap Amir Mudah, dan akhirnya yang menerima akibatnya ialah orang ramai, orang awam yang tak bersalah Okey, apabila jinjing sampah macam tu mengakibatkan aliran air tak berjalan ataupun dengan lancar dan mengakibatkan banjir kilat. Okey, kita tengok baru-baru ni memang kerap di Selangor, memang kerap hujan je terus banjir. Okey, ada macam something wrong So ni satu sebab So mohonlah pihak berkuasa mengambil tindakan yang tegas, menangkap si pelaku tu kalau boleh, buat intipan dan dikenakan tindakan yang setimpal Kalau dipenjarakan, boleh dipenjarakan sebab dia melibatkan alam sekitar. So apa komen kepada video ni, jangan lupa like, subscribe video saya, tinggal kat bawah. Sehingga jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.